Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Nur Amsyah Kasdina binti Muhammad Azizul dari kelas 1 KRK bersekolah di SMK Jeng ke-12. Kod sekolah saya CEA 9166. Saya berbakat dalam bidang berpidato. Dalam bidang berpidato, saya telah mendapat johan. Saya juga aktif dalam bidang sukan seperti hoki, bola baling dan bola jaring. Baiklah, novel ini bertajuk Dio. Novel ini mengisahkan seorang gadis bernama Nurisa Rose yang berawal umur 20-an dan terlibat dalam kemalangan ngeri. Akibat kemalangan itu, Nurisa hilang ingatan. Sebelum kemalangan, Nurisa merupakan anak daripada seorang jutawan iaitu Datuk Nuriman. Nurisa hidup bersama ayahnya selama 3 tahun. Setelah itu, ayahnya meninggal secara mendadak kerana serangan jantung. Sebelum itu, ayahnya telah menyerahkan segala hartanya kepada Dio untuk melunaskan hutang-hutangnya. Nurisa tertanya-tanya, mengapakah ayahnya menserahkan segala hartanya kepada Dio? Kenapa? Mengapa? Dan Nurisa berjumpa dengan Dio dan tanyakan soalan tersebut. Setelah mendapat jawapan, Nurisa terpaksa bekerja sebagai tukang cuci di hotel milik Dio untuk menyelamatkan kafe kecil milik keluarganya. Selama bekerja di situ, Nurisa merasakan bahawa dia pernah dekat sangat dengan Dio seperti sepasang kekasih. Namun, mereka memang sepasang kekasih. Suatu ketika dahulu, suatu hari di tempat kerja Nurisa telah dicerobohi oleh musuh Dio. Adanya adegan tembak menembak dan Dio terlibat dalam adegan itu dan Dio koma. Hari berganti hari, minggu berganti bulan. Dio tersedar daripada komanya dan mencari Nurisa. Setelah menjumpai Nurisa, Dio menceritakan segala-galanya kepada Nurisa bahawa mereka pernah sangat dekat, sepasang kekasih. Nurisa yang terdengar daripada cerita itu, terus ingatannya kembali pulih. Akhirnya, mereka berdua bersatu kembali. Novel itu sahaja daripada novel ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.